Selamat pagi semua. Okey, hari ini Saturday 15 Mac 2025. Okey, sekarang kami buat live Sesiapa yang nak tahu tentang produk macam mana nak buat loan ke ataupun layak tak layak ke untuk buat loan, sila komen dekat bawah Nanti Adrian akan bantulah macam mana nak buat proses loan, kiraan untuk bulanan ke, interest rate ke, dan model-model yang you nak, ataupun apa-apa sajalah mengenai produk tu, sila komen kat bawah. Nanti Adrian akan bantu. Yang ini showroom Adrian dekat Butterworth. Dekat Butterworth Pride, berhadapan dengan Azora Hotel ataupun Pacific. So boleh komen dekat bawah apa-apa yang you perlukan, dan boleh bagi tahu kat Adrian apa yang you perlukan. Ini first time Adrian buat buat live So kalau ada salah dan silap tu minta maaf. Saya akan cuba yang terbaik So inilah pusat servis hari ini penuh ramai orang. Okey. Mungkin disebabkan musim raya akan datang ni, semua kata pemandu-pemandu pastikan kenderaan diorang selamatlah untuk bawa balik kampung. So saya bawa kalian-kalian semua. Okey, ini office kami. So you boleh tengoklah keadaan dalam office kami sekelilingnya. Ini pusat servis dekat sini. Dan ini kita punya kita punya support team lah, support team daripada Produk DMM sini, Butterworth. Ini Lozira, ini Hana, ini Nasro. Dia sudi membantulah. Jika anda perlukan servis-servis boleh komen dekat sini. Nanti ini satu lagi handsome boy, dia pun boleh bantulah untuk buat servis. Cuba call sajalah Adrian, bagi tahu bila nak buat servis. Nanti Adrian akan bantu Okey, ini di luar kita punya office, boleh tengok berhadapan dengan Pacific dan juga Azora Hotel. So inilah kenderaan-kenderaan yang kita parking dekat sini. Okey, dan juga ada orang kata test drive test drive. Dan test drive yang you nak tu boleh tengok dekat sini. Ada Auza, ada Azia, ada Activa, ada Myvi. Tengok mana yang you nak test drive tu, bagi tahu kat Adrian So Adrian sudi luangkan masalah untuk bagi terangkan ataupun bagi test drive dekat kalian semua. Ini Arus. Arus sekarang ni dia ada buat promosi promosi 2,500 hanya bulan ni sajalah. Ini Arus, boleh tengok dekat sini. Okey, ini Arus AV maknanya full lah. Arus dia hanya ada dua spek saja, X dengan AV. AV tu kira full spec lah. X tu kira mau kata tak full pun okey lah, kira normal. Okey, dan lagi satu Activa juga. Activa untuk bulan ni kami ada buat promosi juga untuk balik kampung Yang tu promosi RM1,000. RM1,000. Stok tu tak risau, memang ada. Boleh tengok seliling kereta ni lah. Okey, untuk Activa dia ada spek X, dia ada spek H, dia ada spek AV. So tengoklah mana spek yang minat tu, boleh bagi tahu kat Adrian ataupun boleh komen, ataupun boleh WhatsApp kat Adrian terus Nombor talian 017 453 1298. Ini bangunan berhadapan dengan Pacific sini. Ini office kami lah. Okey. So saya masuk balik office. So boleh tengok-tengok lah office kita. Yang ni satu lagi. Okey, kenderaan yang kamu akan ambil dekat sini lah. Kita ada satu deliver bay yang sedia untuk customer lah, deliver dekat sini, deliver bay. So ini keadaan lah hari ini. Kereta banyak, customer pun banyak untuk datang servis. So yang ni counter kita. Hari ni Adrian duty kebetulan share group bawa share group. Share. Okey, tunggu I share dekat group dulu
Su nama dia Su. Ini kita duty lah, tengok duty. Okay, yang ni bilik kita punya manager. Ini manager kita, Steven. Say hi Steven. Hai. So ini yang kata makan-makanan yang kita siap sedia lah untuk customer-customer yang datang sini. Tapi untuk yang puasa tu tak boleh lah, no? Kena tunggu next month lah. So yang ni bilik yang kata bincang, bilik bincang. Kat sini boleh tengok. Ini servis. Kami pada servis juga lah. Kalau anda nak beli atau anda nak main servis ni pun boleh juga. Boleh tengok kat sini lah. Antaranya mau buat aircon ke, nak buat tayar ke, ataupun part-part lain lah, boleh buat kat sini lah. So maknanya dari segi beli jualan tu ada, dari segi servis pun kami ada juga. So boleh tengok kat sini lah. So ni semua tempat je lah untuk servis kereta. Tapi kena buat awal lah, booking tu kena buat awal lah. Boleh bagi tahu kat Adrian dah buat booking tu, dan Adrian akan arrangekan lah. Untuk servis tu hari Isnin ke hari Jumaat 9 ke pukul 5 petang. Lepas tu hari Sabtu pula sampai pukul 1 sajalah. Hari Ahad kami tutup ya. Hari ni kereta dah siap servis. So lepas cek nanti akan bagi balik kepada customer lah. Hari ni semua kita punya mekanik Hamson lawa-lawa. Hari ni buat tayar pula, boleh tengok kat sini. Hari ni kami buat tayar. Kalau ada tayar nak buat balancing ke, elemen ke, boleh cari kami lah dekat sini. So dekat sini kami pun sudah lama dah beroperasi dengan hampir dekat 20 tahun lah. Ini kita dapat power mekanik juga. Bro, say hi Sat bro. Bro, say hi Sat. Live. Ini. So jangan risau, mekanik semua ni mahir-mahir. Semua bijak-bijak pandai-pandai ni. Kereta you boleh bagi kat kita akan buat terbaik untuk kamu lah. Okey, balik-balik ke dalam juga sekarang. Okey, tengok customer hari ni punya ramai. Sebab nak raya kot, semua nak buat preparation lah. Sebab nak jalan jauh kan. So kenal lah keadaannya elok lah kereta tu kan. So live I tak buat banyak sebab hari ni permulaan saja kan, tak pandai sangat. So I ambil masa sikit lah untuk bagi yang kata sesuaikan diri, dan kena ada agenda-agenda yang nak cakap lah. Tapi kalau ada apa-apa pertanyaan, sila hubungi ataupun message Adrian lah di talian 017-453-1298. Sekian, terima kasih dan salam sejahtera.